Kenapa air suam lebih bahaya dari air sejuk untuk pesakit diabetes? Ramai sangka air suam lebih baik untuk badan. Tapi sebenarnya air suam boleh buat perut cepat serap makanan yang kita makan, menyebabkan gula darah naik lebih cepat. Air sejuk pula boleh bantu lambatkan serapan, bagi peluang insulin bertindak dengan lebih baik. Kenapa telur separuh masak lebih bahaya dari telur dadar? Orang ingat telur separuh masak lebih sihat. Tapi sebenarnya telur mentah ada kandungan avidin yang boleh ganggu penyerapan biotin, sejenis vitamin yang penting untuk kawal gula darah. Telur dadar lebih selamat sebab dah dimasak sepenuhnya dan bantu stabilkan tenaga lebih lama. Kenapa ramai pesakit diabetes makin teruk tanpa sedar? Tangan kebas, cepat letih, luka lambat sembuh, mata makin kabur. Kalau tak kawal, risiko buah pinggang rosak, jantung lemah atau kaki kena potong makin tinggi. Ini bukan main-main, ini realiti yang ramai dah kena. Tapi aku ada satu rahsia mudah, turun-temurun, terbukti kajian moden untuk kawal gula darah. Aku tak jual, tapi kalau nak tahu, klik sambungan video part 2 kat caption bawah sekarang.